Cara bina dashboard sevelan penyakit batuk kering tuberkulosis. Dashboard ni boleh pantau total wabak, status wabak aktif atau tamat, jumlah kes batuk kering, saringan kontak, taburan geografi kes, trend epidemik mingguan dan hasil lawatan pesakit secara interaktif. Jom bina. Mula-mula tulis tajuk sevelan penyakit batuk kering. Then bina kad KPI untuk jumlah wabak, wabak aktif, jumlah kes TB dan jumlah kontak disaring. Then bina Azure Maps untuk lokasi setiap wabak guna latitude dan longitude. Then bina bar chart untuk membandingkan jumlah kes TB mengikut negeri dan kategori wabak. Then bina stack bar chart untuk peratusan outcome rawatan seperti sembuh, kematian dan masih dalam rawatan bagi setiap negeri. Then bina donut chart untuk komposisi kategori wabak. Then bina matrix table untuk bandingkan prestasi indikator antara negeri. Then bina line chart untuk minggu epidemik supaya dapat buat unjuran kes. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni, klik profile.